Apa yang kecoh sangat dekat Syria? Orang turun beratusan ribu orang ke medan-medan, dataran-dataran, semua dibanjiri dengan manusia. Jangan lupa like, komen, repost dan follow. Tak ada apalah guys, biasalah. Kalau zaman Bashar, berjutaan orang macam ni turun ke padang, dikatakan mereka ni turun ke dataran untuk berterima kasih dan bersyukur pada Allah kerana telah menurunkan air hujan yang lebat. Tetapi buat hari ini, mereka turun untuk memeriahkan hari kemerdekaan Syria. Seluruh negara ada sehari saja merdeka, tetapi di Syria sepanjang bulan 12 itu adalah bulan merdeka buat mereka. Alhamdulillah, kami telah dibebaskan daripada kezaliman laknatullah Bashar al-Assad dan rejim-rejim yang bersama dengannya.